wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Dunia Kehidupanku. Di sini kita bersama dengan Kak Yam nak memasak untuk menu meeting malam ini. Di sini nanti Kak Yam ada buat ayam bersalut tepung. Lepas tu kita nanti nak goreng ikan toda. Lepas tu nanti kita lanjut ke meeting ya. Sekarang kita nak masak dulu. Oh, bersari. Kena dicari, tak payah nak perap-perap lain. Ikan ni akak tak pernah makan ke? Ketoda, takut yang makan. Bila dah siang, okey tu tengok. Tunggu, minyak tak panas. Macam ada masuk air dia. Nak tu, kenapa tak nak kering? Yang apa? Yang biru tu. Biru. No. Yang tu. Oh, tak payah masuk air. Tak. Ini kan masak. Kita tunggu minyak panas. Ini tengah disalut tepung ya. Jadinya macam ni. Sebab dia nanti ayam ni bercampur dengan tulang lagi sedap makan. Saya tak tahu. Orang yang ada pegang kunci tak datang lagi. Jalan pun tak sampai lagi. Dia ada cara dia. Kita dah salut macam ni kan. Nanti ambil air sejuk, letak dekat air sejuk, letak tepung lagi. Kan? Nak ke? Nak lah, tapi sebab letak tepung dulu ambil air. Dah ni? Dah meletup ni? Alah, belum. Sikit-sikit lah boleh. Ini lebih pedas daripada tadi. Ni akak potong sendiri ke? Potong sendiri. Habis tu. Dah ya sayang? Belum. Tunggu habis letak-letak. Kenapa? Luka? Ni kan pedas. Kena? Ada bawang putih tak? Dia letaklah bawang putih dia dekat masak ni. Bukan! Bawang Pakai kopek belum? tak, jangan sopek bawangnya. Sikit dulu tak? Tak payah? Minyak ni dah masuk air, jadinya kita tunggu dia meletup-meletup dia jangan perang. Ada. Orang biasa.
Kak Jen tak datang ke? Kak Jen. Tak, masalahnya nak jawab macam mana? Phone masih mati silent. Sampai lah si bonda tak temukan kami. Tak, dah. Nanti boleh temukan satu hari. Raya. Raya datang dia boleh bagi pembiayaan. Allah. Dengan Cik Alif. Sebab Cik Alif anak yang pertama kena bagi tahu. Dia mesti tengok. Cik Alif tak boleh. Jadi, inilah sayang. Kan ada ni, tos minyak ni. Bismillah. Apa mami? Mami angkat guru. Patutkan lah ni. Angkat ni. Aduh. Masih kan lah. Boleh kat rumah. Tak makan. Ikan laut. Oh, ikan ni. Yang hari Lepas tu, dia dah masuk. Oh, dia lepas tepung. dengan ni air. Dia ada? Tepung ni tak lama. Sebab kita tengok kan, dekat kedai yang bau sampah ni daripada Putrajaya. Gang. Ini mami tengah kopek. Wah. Buah kedondong. Kenapa? Buah kedondong nanti makan dengan colek Nanti kita makan dengan colek. Bukan kena culik, tapi colek. Sebut betul-betul. Jangan salah. Apa ni? Kenapa ni? Dah masuk? Tak apa. Ikan ni kita dah siap. Sekarang Kak Yang tengah standby nak nak goreng ayam. Nak diguna dapur yang agak besar. Jadi cepat proses memasak. Banyak tulang rawan dia sedap tu. Masam kan? Dan ni tak masam. Ada orang yang kata. Gandum? Berapa ni? Boleh lah. Campur kan Kak? Satu cawan tepung gandum, satu cawan tepung. Tepung gaul. Wow. Masak ya? Dah ada teratur lebih dah. Nanti dalam bonnet. Nanti kau teringat nak silakan apa. Makan bising, makan boleh makan bising. Jangan tak nak semua roti. Makan bising, makan bising, makan bising. Makan je ni. Ikan masin. Ui, ikan masin ni. Nak senang roti. Ya ni, kat mana senang? Yang ni sama belajar tadi ke? Ah, ini buat baru lah Kak. Dah dia lah. Ini buat baru Kak. Tadi dah habis. Ikan masin ni sedap. Sedap. Ikan masin sedap. Ikan masin apa? Jadi kau tak. Jala. Malam. Laut. Pakai Jangan banyak. Ikan masin buat baru. Boleh ya? Okey, cikgu bagi tau. Okey guys, tadi kita dah masak. Sekarang kita masuk dalam. Semua dah kumpul dia. Makanan dah siap. Ada lagi sikit. Masuk kiri ya. Okey tak? Ya, alhamdulillah. Dia tanya dia macam Pagi ini
kita dapat berkumpul, bermesyuarat dan berbincang mengenai beberapa iaitu program-program di Narai. Program-program yang akan dilaksanakan Kelab Kebudayaan dan Kesenian Sungai Buloh. Pagi, pembinaan pagi ada buat bowling. Okey. Ini siapa yang nak join pertandingan bowling, hadiah saya sediakan, tapi nak main Abang ada lah. Dah bagi masing-masing. Sebab dah bagi komitmen kan. So kita tolonglah datang. Sekejap dia siram tu. Okey, tu je. Ada tepuk. Ada Lina. Lina. Kak Lina abang tolong. Sekejap akak cakap ni pasal reset pada doktor. Dulu akak mula-mula itu kan jarang ada meeting ada tapi jarang. Jarang habis setiap minggu. Sekarang berat badan naik 4 kg. Memang dia tak masuk. Tenang kali makan masa satu hari. Ikan tak ada lagi apikan. Jadi kita sudahi mesyuarat ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifar. Belacan mana? Kertas pun tak apa ya. Tak ada, pinggan ada dekat dalam rak tu. Okey, boleh macam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu habis doa tu lah. Sama makan tu lah tak? Banyak je. Kak Rosa tak makan nasi. Ni minum kita malam ni. Ikan siakap, sambal belacan. Lepas tu ada ikan, ayam. Suaplah abang tu. Makan. Okay. Sementara tu kita tengah makan-makan. Kita makan dulu video hari ni sampai jangan lupa ikuti video seterusnya. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.